Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Ghani akan mengadakan sidang media khas berhubung isu Kampung Sungai Baru di Kuala Lumpur dalam masa terdekat. Beliau yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi berkata sidang media itu bertujuan menjelaskan isu sebenar pembangunan kampung berkenaan. Datuk Seri Johari berkata sejak dari awal lagi beliau sudah melarang penduduk Kampung Sungai Baru menandatangani perjanjian berkenaan. Sungai Baru ni saya akan bagi satu press conference khas supaya semua orang faham. Yang mana NGO datang kat sini dia tak faham. Jadi saya akan explain betul-betul supaya dua-dua pihak faham. Isu pengambilan tanah Kampung Baru membabitkan 67 unit rumah teres dan 14 blok pasapuri itu bermula dengan proses pengambilan tanah sejak 2016. Sesetengah penduduk terutama penghuni rumah teres tidak bersetuju dengan kadar pampasan 400 kaki persegi yang ditetapkan Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Minggu lalu, Datuk Seri Johari berkata isu penduduk pangsapuri Kampung Sungai Baru itu akan dibawa dalam sidang parlimen akan datang. Beliau berjanji akan membangkitkan perkara itu bagi menyelesaikan isu penduduk yang sudah berpindah tetapi masih belum mendapat rumah. Selepas 5 tahun berlalu, terdapat penduduk yang berpindah tidak mampu lagi untuk membayar sewa rumah. Sehubungan itu, beliau menggesa kerajaan campur tangan kerana sudah lama berlarutan sehingga menjadi masalah kepada kerajaan kerana membabitkan hal rakyat.